Di belakang suami bonda tu banyak memori masa kecil bonda. Okay guys, kita nak tengok sawah. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel bonda. Ni dia. Ini kampung bonda dulu masa bonda tadika. Okey, masa tu tempat ni tak ada sahabat. Ini tempat besar di warna biru tadi tu sebenarnya dulu rumah bonda sewa. Tapi sekarang dah dibuat sekolah macam takfiz macam ni. Tu dia. Kat sinilah bonda dulu duduk kat sebelah pabrik ni. Sebelah kanan tu yang batu bata tu, itu nama dia pabrik. Pabrik tu kilang. Kilang besar. Nak tahu kilang apa? Kalau tak silap bonda dulu kilang tembakau. Okey. Ni kita nak tengok tempat belakang rumah bonda dulu ada sawah. So ni tunjuk pada anak-anak dah besar kan. Sinilah bonda hidup dulu dengan arwah orang tua bonda, ibu dan ayah. Inilah dia saudara bonda juga. Dia oranglah yang jadi saksi kita pernah hidup di sini. Ni kita bawa anak dan suami menikmati keindahan di sawah di Indonesia. Ni si bocil pun sama. Dulu masa bonda duduk sini pun ditanam jagung juga sahabat. Kadang-kadang tembakau. Tengok musim. Kali ni musim jagung. So semua sekali jagung. Tu nampak tu tembok tu namanya pabrik kalau kat Indonesia, gudang ataupun kilang. Sebelah dia sawah-sawah yang luas terbentang. Masa zaman bonda dulu, jalan yang kat tepi-tepi tu semua besar sahabat. Orang kalau nak pergi ke pasar, selalu lalu kat sini. Dia lalu kat tempat sawah ni, kat tepi-tepi ni ada jalan. Ni dia. Tapi sekarang dia dah kecil. Kalau bonda lalu pun bonda takut. Okey, bonda jalan-jalan seterusnya membawa saudara bonda pergi makan-makan. Ni di kawasan apa ni? Hotel bonda pun tak tahulah. Dah lama tak balik kan. Tapi babe, cepatlah. ini namanya. Mana tadi? Cari namanya, takut ada kod ke. Ni. Ini Nasi goreng Merah kak? merah. Ya. 2. Kita makan di sini ya. Kita makan di sini. Merah 2. Lagi? Ustazah kami di Indonesia. Cuti seminggu. Doa sebelum makan. Badilana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Macam mana tak faham? Relax bro, relax. Jangan bergegas sangat bro. Dah keluar dah. Nasi lah. Apa? Cheese bang? Cheese tak ya? Ya, sushi. Balik Nana, akak kat Indonesia. Sorry Nana, lain tak ada tadi. Sorry ya. Waktu kita singgah dekat ATM dulu, tambah money. Okey, dah makan kenyang, kita pergi shopping. Ni dia pasar raya sebenarnya sahabat. Ingatkan hotel tadi. Ni suami cari jaket. Okey, saudara-saudara bonda semua dah mengumpul. Kita ambil gambar kenangan sebelum esok pagi bonda dah balik atau bonda pergi tempat tujuan yang lain. Bonda nak holiday bersama keluarga bonda. Kita ambil gambar kenangan bersama family di kampung. Balok-balok naik kafe. Daya tak keluarga, daya Diana itu tak keluarga. Ya tak keluarga, daya api. Kenapa ibu? Kenapa? Ayo ni, tak keluarga. Oh, tapi ada balik. Ayo.
Ayo sini bang. Hah? Ayo. Ikut ya. Kan masak ini. Okey. Bang, ayo, kafe. Kafe, Mbak, ayo. Balik. Masuk. Aku ini mana? Aku ini mana? Ya, masuk. Pijak lagi. Nanti ya. Pijak lagi, belum lagi. Jalan. Bawa masa dia. Ayo. Nanti kita bawa lah. Woi. Oh, keluarga teko malah. Okey. Inilah yang paling sedih dan nak pergi tinggalkan mereka. Bu, dada bu. Digengken. Inilah saat yang paling Bunda tak suka, sedih-sedih. Bunda dah nak berangkat, nak pergi bercuti bersama keluarga Bunda. So, kita tinggalkan kampung Bunda. Hai, Assalamualaikum. Tak tidur. Setino tak tidur. Aduh. Ni bang, ambil video dia. Bang. Kita boleh buka. Kita boleh buka. Dan jumpa lagi jika panjang umur ada rezeki. Bye. Bye-bye saudaraku. Okey, tujuan selanjutnya Bunda nak pergi Lumajang sambil mencari saudara Bunda yang ada di Lumajang sambil bercuti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Ngantuk sebab sejuk bang Kalau ngantuk rehat dululah. Ya, itu di depan. Rehat dulu, tidur kejap. Kalau saya dopingnya rokok. Okey, kita singgah solat subuh di sini. Awal lagi, so kita tunggu sambil berehat-rehat, suruh sopirnya menghisap rokok ke apa ke. Inilah masjidnya. Kita nak solat dulu. Makan kuenya bang. Oh bang, makan kuenya. Rajin itu orang kampung. Video Pagi lagi. Video Cuaca pun sejuk hari ni. Okey, tadi daripada naik van, sekarang kita naik MPV menuju ke puncak.
sahabat, cuaca hari ni agak mendung. Nampak tak? Dia lepas hujan macam ni, so gunung tak nampak. Okay. Semuanya kabus sejuk. Tu gunung tapi dia tak nampak ya sahabat. Sayang sangat. Sayang sangat. Silap betul ibu yang ayah rakam kan? Macam Jurassic kot. Gunungnya mana kakak? Kalian say hi. Ini video. Tahu tak? Tahu tu? Okey, dah pun sampai di Teras Semeru Cafe. Kita ngopi dulu atau sarapan pagi. Okey, bonda singgah di sini untuk sarapan. Teras Semeru. Kita nak naik ke Semeru sana, kita wajib sarapan atau minum kopi di sini. Sebelah ada ladang cili kampung ya sahabat. Ni ladang cili kampung. Aku nak. Lebatnya cili dia. Tu bang, cili macam kat rumah saya. Cili dia. Sama kan? Sejuk banget.
Dia sembunyi kepala dia. Orang nak ambil video kat muka dia, dia tak nak. Tengok tu. Lihat tadi dia kat ni. Lihat ni dia. Gigit badan muka. Gigit main Roblox. Itu apa dia? Kata dia. Apa? Okey, order kami dah pun sampai. Kita sarapan dulu ya sahabat, sambil ngopi. Oh, yang aku ada? Ya. Ayah naik dengan abang yang Semuanya ni orang nak pergi Semeru ya sahabat. Kena wajib minum atau sarapan dulu di sini sebelum naik puncak. Dahan di gunung. Jom menikmati kabus gunung ya sahabat. Mana dia? Dah minum kopi, dah sarapan, jalan-jalan. Segak, ganteng. kereta bu. Okey sahabat, sampai di sini dulu konten Bunda untuk hari ini, cuti-cuti di Indonesia. Dan jumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.